nak melukis tapi asyik memilih. Ini pesanan untuk anda wahai pelukis muda. Biasa tak bila kita nak melukis asyik nak memilih je, lukis benda yang senang ataupun nak lukis benda yang susah? Of course lah, mesti ramai yang nak lukis benda yang senang kan. Contohnya macam mana? Anda biasa nak lukis mesti watak-watak yang kacak ataupun yang cantik sahaja. Anda pernah terfikir tak nak melukis benda-benda yang teknikal dan susah macam ni? Ataupun sebaliknya, setengah anak-anak yang dia suka lukis watak-watak bangunan, robot yang susah-susah, tapi bila nak lukis orang terus tak mahu. Ini perangai kita. Sebab profesional pun akan berlaku tabiat yang serupa. Kita nak lukis benda yang senang je, tapi bila kita nak bergerak secara profesional, nak komik kita diterbitkan, kadang-kadang benda yang susah itulah yang kita kena belajar dan biasakan dengan melukis. Kadang-kadang kita sangat suka lukis orang, kadang-kadang kita sangat suka lukis haiwan dan sebagainya. Tapi bila kita nak perlu lukis bangunan, pemandangan, gadget dan sebagainya, rasa malas sangat nak melukis sebab kita tak biasakan untuk melukis benda-benda yang susah begini. Aku kata, selepas anda tonton video ni, cuba ambil satu benda yang paling jarang anda lukis atau anda tak pernah lukis. Cuba uji diri anda, latih diri anda, cabar diri anda untuk melukis sesuatu yang anda tak pernah melukis sebelum ni. Apa lagi? Cubalah sekarang.